Matematik tahun 1 muka surat 3. Aktiviti 3. Warnakan kumpulan yang lebih ataupun kumpulan yang banyak. Soalan A ada 2 manggis. Yang ni ada 1 manggis. Mana yang lebih banyak? Yang ni, betul tak? Jadi kita warnakan yang tu. Dah siap? Soalan B. Aiskrim mana yang lebih banyak? Yang ni ada 3 aiskrim. Yang ni ada 1, 2, 3, 4 aiskrim. Mana yang lebih banyak? Yang ni, betul tak? Jadi kita warnakan aiskrim yang lebih banyak. Jadi saya warnakan. Soalan berikutnya C. Cupcake mana yang lebih banyak? Yang ni ada 1, 2, 3. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cupcake. Jadi yang ni lebih banyak. Betul tak? Jadi kita warnakan cupcake yang lebih banyak. Dah siap. Soalan berikutnya, soalan D. Topi mana yang lebih banyak? Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi yang ni lebih banyak. Betul tak? Jadi kita warnakan topi yang lebih banyak. Dah siap. Soalan E. Bola mana yang lebih banyak? Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang ni lebih banyak. Betul tak? Jadi kita warnakan bola yang lebih banyak. Dah siap. Soalan F. Buah badminton mana yang lebih banyak? Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ni lebih banyak. Jadi kita warnakan yang lebih banyak. Okey, dah siap. Soalan 2. Warnakan kumpulan yang kurang ataupun kumpulan yang sedikit. Soalan A. Dekat sini ada 2 buah nanas. Yang ni ada 3 buah nanas. Mana yang lebih sedikit? Jawapannya adalah yang ini. Jadi kita warnakan yang lebih sedikit. Dah siap. Soalan B pula. Buah limau mana yang lebih sedikit? Yang ni ada 1, 2, 3. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni betul tak? Yang lebih sedikit. Jadi kita warnakan yang lebih sedikit. Okey, dah siap. Soalan C. Buah betik mana yang lebih sedikit? Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini lebih sedikit. Jadi kita warnakan yang lebih sedikit. Dah siap. Soalan D. Buah delima mana yang lebih sedikit? Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi yang ni lebih sedikit. Jadi kita warnakan yang lebih sedikit. Yang ini. Jadi ini adalah jawapannya. Soalan muka surat 3, aktiviti 3.